Ada 6 tempat yang dibenarkan untuk kita mengumpat sampai puas hati. Cuma sebelum tu Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhin maitan fakarihtumuh. Janganlah kamu mengumpati sesama kamu. Adakah kamu suka kalau kamu makan daging saudara kamu yang telah mati? Tentu kamu benci. Kan? Baik. Tadi saya kata boleh mengumpat, yang ni tak boleh pula. So yang mana satu? Baik. Imam Nawawi ada mensyarahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin tempat yang boleh mengumpat. Yang pertama, al-tadhallum. Yang kenapa? Maksudnya kalau kita dizalimi, kita nak minta untuk pertolongan daripada hakim. Kan? So kita pergi ke mahkamah, kita pun bercerita. Yang Arif, yang tuan, member saya ni kaki kentut, buntut hitam, contoh-contoh. So dia nak kentut, mesti kentut kat muka saya. Kita kena bercerita tentang kawan kita yang buat zalim pada kita. Yang tu tak dikira sebagai mengumpat lah. Kan? Baik. Yang kedua, kata Imam Nawawi, al-isti'anah. Contoh, kita dah bawa kes tu pada hakim. Hakim kata, kes kecil, so denda RM1. Kan? Denda RM1, kentut muka kawan. Kan? Kalau kencing muka kawan, mungkin lebih. Baik. So, kita pun geram. Member nak kentut, mesti kentut kat muka kita. So, kita pun minta tolong pada orang lain. Isti'anah bermaksud minta tolong lah. Kita minta tolong kawan kita. Kita kata, kalau kau nampak member ni, tolong pegang dia. Dia ni suka kentut kat muka orang. Buntut hitam. Kan? Yang tu tak dikira sebagai mengumpat. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-istifta. Mungkin kita dah pergi jumpa hakim dan minta tolong kawan, kemudian tak jadi kes. Kan? Kita pun jumpa lawyer. Kita pun kata pada lawyer, macam mana kes saya ni, lawyer. Kan? Dia ni kentut, bukan kentut, dengan cerit-cerit pun muka saya kena. Contoh. Na'udzubillah, kalau ada kawan macam tu lah. Kan? Kemudian lawyer pun tanya macam mana rupa dia ni, patutlah buruk, akhlak pun buruk, contoh-contoh. So al-istifta, minta bertanya pendapat, tak dikira sebagai mengumpat. Itu yang ketiga. Yang keempat, tahdzir al-muslimin, beri peringatan kepada orang Islam. Contoh yang biasa dibuat oleh orang-orang yang dalam bidang hadis, dia akan mengupas atau mencari tentang perawi-perawi hadis. Mungkin ada yang menipu, yang lemah pemikiran sebagainya. Yang tu tak dikira sebagai mengumpat. Dalam bab lain juga, contoh ada pemimpin yang kaki bohong, buka mulut je bohong, kan? Tak buka mulut pun bohong, kencing orang macam-macam, kan? So kita pun boleh kata pada rakyat yang lain, jangan undi dia, kan? Yang tu tak dikira sebagai pembohong, atau tak dikira sebagai pengumpat, kan? Baik. Kemudian yang seterusnya, dibenarkan untuk kita, contoh kalau ada orang nak kahwin, kan, dengan orang seseorang tu,